So kami nak naik bot besar pula. Okay, dah beli. Oh, kita dapat air eh. Dapat air seorang satu. 从我们的前方墙在打捞上来也是比较的危险的。 Dia ada bagi penerangan tentang Suzhou Lake ni, tapi dalam bahasa Cina. 获得2届奥运会羽毛球混双冠军的张菊。 So dia letak kita dekat checkpoint yang seterusnya. So sekejap lagi kita datang balik untuk naik bot ni. Kita balik ke tempat awal balik. So kita naik balik apa nama bot ni. Naik bot ni balik pulang ke pangkalan yang awal tadi. Tengok dia punya ramai guys. Ramai gila orang kat sini, kepala otak ni. Okay, sekarang kita nak pergi cari masjid untuk solat. Dah sampai masjid kat Suzhou ni. Okay, kat depan masjid ni guys, restoran-restoran Muslim kat sini, kat Suzhou ni, semuanya halal guys. Di sini solat dan juga makan. Dekat Suzhou ni betul ramai umat Cina kat sini. Memang pack betul lah. So nak datang biarlah hari yang bukan cuti di Cina. Dia punya tahap penuh tu, sampai bus stop pun penuh. Tiket nak beli pun dah habis. Datanglah waktu selain cuti di China. Kami pun naik basikal je sebab Didi pun habis. Guys, kita berada dekat Hangshan Temple. Tengoklah pemandangan dia. So kita dah penat guys naik jauh berjalan naik basikal, kita naik bas pula. Guys, inilah dia condition. Tapi masuk free lah.
Dia terlalu ramai jadi dia ada special precaution dekat. Ini pengawasan lembu terlalu ramai guys. Ramai sangat ni. Dia nak break the spotlight. Oh, dia ada monitor pakai drone juga. Dah masuk dah. Sini area ni. So kita boleh jalan-jalan lah. So memang betul ramai orang kat sini, tapi kita boleh tunggu je tadi dalam 20 minit ke 30 minit je lah untuk masuk tempat ni. Ramai gila guys. Kena naik sekejap je, tak boleh lama duduk atas ni. Kalau tidak dia halau. So kita boleh naik, lepas tu turun. So kita kehilangan Syami. Mana Syami? 收价，1个人拍